Okay, hi guys. So dekat depan aku sekarang ni iaitu X300 Pro dengan fotografi kit. Apa maksud dia tu? Kit. So maksud dia dalam ni korang bukan sekadar dapat phone saja X300 Pro, tapi dia lengkap sekali dengan lens telefoto yang korang pernah nampak sebelum ni. So aku tak nak cerita panjang, why not kita unboxing ni terus. Cameraman nampak dalam ni. First kali, of course dalam ni dia X300 Pro, dan lepas tu inilah dia, kita ada casing dia ni. Casing dia ni penting tau, sebab casing dia ni untuk kita nak lekatkan lens tu. Kejap kita try. Ini dia Zeiss, optik daripada Zeiss. Korang tahu kan Zeiss ni dia buat spek mata, so lens ni memang sharp. Okay, tapi lepas tu ni apa ni? Ini dia punya tempat orang panggil apa orang panggil dia punya grip bagi smartphone korang tu feel macam mirrorless ataupun DSLR. Dan ini adalah dia punya ring ni korang boleh tukar. Ini aku rasa for aesthetic, ataupun korang boleh guna any filter dekat dalam ni. Ini adalah dia punya strap ni. Biasa kalau budak-budak Fuji, budak-budak Leica kan pakai tali ni buat dia estetik sikit. For now itu je dalam ni. Ada apa lagi? Tak ada dah, kosong. Sekarang ni YZ dapat phone ni warna apa? Cantiknya. See, ni dia. So, sebenarnya cara nak pakai je ni simple je. Korang skrip masuk benda ni dalam casing. Kan? Dan lepas tu korang masukkan benda ni. Okey. Dan kalau tak pakai ni, dia ada stand dekat sini tau. Dia ada stand. Kita boleh tarik. So phone korang bolehlah terletak elok. Kat sini ada logo Zeiss. Smart. Tapi kita nak pasang benda ni. Aku rasa overkill tau. Setup macam ni tau. Dia macam too much. Lens ni berat tau. Aku harap benda ni sebab dia tak ada efek benda ni akan bending ke berat. Tapi ini dia nice lah. Kalau korang bawa ke mana-mana dia macam hardcore nyamat kau punya setup. Tapi aku nak try macam mana hasil kualiti dengan kalau kita guna lens kit ni. So bro, macam mana? Korang suka tak dengan fotografi kit daripada Vivo X300 Pro ni? Kalau suka, korang dah siap-siap lah, boleh pre-order cepat dan korang belilah. Phone power ni kot. Bila korang pakai benda ni, dia macam dia tak ada viewfinder lah. Dia sekadar macam ni lah. Style lah.